Maknanya di sini, bila Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraine, bukan sekadar Ukraine menjadi mangsanya yang dijajah tanah mereka, yang berat ekonomi mereka, dan bukan sekadar Rusia berdepan dengan masalah ekonomi akibat daripada sekatan-sekatan yang dikenakan kepada mereka, tetapi negara-negara Eropah yang menyokong Ukraine itu juga berdepan dengan masalah besar ekonomi mereka. Bulan ini genap 4 tahun perang Rusia-Ukraine yang telah pun bermula sejak pada Februari tahun 2022. Ia adalah satu perkara yang menggemparkan dunia pada ketika itu kerana ramai pihak-pihak terutamanya di barat menjangkakan bahawa perang itu tidak akan berlaku. Tapi hakikatnya ia bukan sekadar berlaku tetapi berlarutan selama 4 tahun sehinggalah kepada tahap ini tidak nampak lagi jalan keluar kepada ceasefire ataupun keamanan kepada dua-dua negara terutamanya kepada Ukraine. Rusia yang memulakan serangan pada Februari 2022 pada awalnya dijangka tidak akan melakukan serangan tersebut disebabkan beberapa perkara. Hal inilah yang perlu sama-sama kita teliti dan kita bincangkan dalam video kita kali ini. Kerana kalau kita lihat bahawa kebanyakan scholar ataupun pakar-pakar dalam bidang hubungan antarabangsa dan juga di kalangan pemimpin barat sendiri, mereka merasakan bahawa apa yang telah pun mereka lakukan kepada Rusia pada tahun 2014 akan berulang pada tahun 2022. Kerana kepada tahun 2014, apabila tadbiran Putin telah pun menawan Crimea daripada Ukraine, maka Barat, terutamanya Amerika dan Kesatuan Eropah mengenakan sekatan ekonomi kepada Rusia. Dan akibat daripada sekatan ekonomi tersebut, ekonomi Rusia berdepan dengan kejatuhan yang agak signifikan dan juga berlakunya pelbagai petunjuk-petunjuk ekonomi lain yang semakin memburuk di Rusia. Antaranya inflasi telah pun naik sebanyak 16% yang pada ketika itu dianggap sebagai satu kenaikan yang cukup memeritkan bagi Rusia. Begitu jugalah dengan kejatuhan mata wang Rusia dan pelbagai kesan-kesan ekonomi buruk yang lain lagi. Jadi bagi mereka, pada tahun 2022 mustahil untuk Rusia mengulangi kesilapan yang sama bagi mereka, iaitu melakukan serangan terhadap Ukraine. Maka pada penghujung tahun 2021, ramai menjangkakan bahawa perang tersebut tidak akan berlaku kerana Rusia pastinya akan bimbang akan kesan buruk yang pernah mereka alami pada tahun 2014. Tetapi ternyata pada Februari tahun 2022, Rusia memulakan satu peperangan yang bukan sekadar peperangan pada saiz di Crimea ataupun pada tahun sebelum daripada itu di negara-negara yang lain, tetapi kali ini perang ini berada pada full scale war yang telah pun memeranjatkan dunia barat, terutamanya tuan rumah yang berdepan dengan ancaman iaitu Ukraine sendiri. Bagaimana dalam perang yang bermula hanya beberapa minggu pertama itu telah pun menyebabkan Rusia menawan hampir 20% wilayah kekuasaan Ukraine, terutamanya di sempadan kedua-dua negara. Dan sampai ke hari ini, Ukraine gagal untuk mendapatkan kembali wilayah-wilayah tersebut, walaupun Ukraine menerima bantuan yang begitu besar daripada Amerika dan juga daripada negara-negara dalam Kesatuan Eropah, negara NATO dan sebagainya. Tetapi ia tidak pun memberi kelebihan yang membawa kepada kejayaan kepada pihak Ukraine untuk menawan kembali tanah-tanah mereka tersebut. Dan lebih daripada itu lagi, bukan sekadar mereka berdepan dengan kematian penduduk-penduduk awam dan tentera Ukraine yang begitu besar, tetapi juga ia membawa kepada ramainya rakyat Ukraine terpaksa hilang tempat tinggal mereka menjadi pelarian dalam negara ataupun ke negara-negara Eropah. Dijangka lebih daripada 10 juta pelarian Ukraine telah pun bertebaran di seluruh benua Eropah. Ia satu kesan yang terlalu besar sebagai sebuah negara besar, tetapi dalam jumlah rakyatnya agak kecil, sekitar 30 juta, dengan makna lebih daripada 1/3 rakyatnya hilang tempat tinggal. Itu adalah satu perkara yang parah. Dan lebih parah daripada itu, kesan perang ini tidak sekadar melanda Ukraine semata-mata, tetapi tempiasnya terkena kepada hampir kesemua negara-negara di dalam Kesatuan Eropah tersebut. Jadi, analisis kita kali ini adalah melihat kenapa kesannya tidak sama dengan apa yang mereka lakukan pada 2014 yang lalu. Yang pertamanya, kalau kita lihat dalam konteks kita menganalisis isu-isu antarabangsa ini terutamanya, kita boleh melihat kepada sejarah sebagai panduan kita untuk membuat satu ramalan ke depan. Tetapi dalam masa yang sama,
situasi semasa perlu dikaji dengan lebih mendalam. Kita lihat apa yang berlaku pada Rusia pada tahun 2014, kenapa tidak berulang pada kali ini? Perang yang sudah pun masuk kepada 4 tahun genap pada bulan Februari 2026 ini, ternyata menunjukkan bahawa Rusia tidak kolaps ekonominya, walaupun pada tahun ini ia berdepan dengan tekanan yang sangat berat, tetapi tidak sampai membangkrupkan negara itu, ataupun menyebabkan negara itu tertekan dan menghentikan perang sebagaimana yang dikehendaki oleh Amerika dan negara-negara Eropah. Kita lihat pada tahun pertama peperangan berlaku, iaitu pada tahun 2022. Ya, kejutan ekonomi berlaku, tetapi tetaplah berlaku kenaikan ekonomi Rusia walaupun di bawah paras 1%. Tetapi memasuki tahun kedua, iaitu tahun 2023, ternyata ekonomi Rusia bertahan selama 2 tahun, itu 2023 dan 2025, dengan kenaikan lebih daripada 4%, iaitu satu kenaikan yang jauh lebih besar daripada sebahagian besar negara-negara G7, iaitu kumpulan negara-negara maju yang diketuai oleh Amerika bersama dengan Barat dan juga bersama dengan Jepun. Itu adalah satu perkara yang miracle, satu perkara yang ajaib bagi banyak penganalisis, kerana bagi mereka, jangkaan mereka selama ini ternyata salah bahawa ekonomi Rusia akan merudum. Manakala memasuki tahun 2025 dan jangkaan untuk tahun 2026 ini, berlaku kejatuhan kepada ekonomi Rusia, tetapi tidak akan membawa kepada negara tersebut menjadi sebuah negara yang terlalu buruk ekonominya ataupun tidak mampu untuk ditadbir negaranya sehinggalah membawa tekanan kepada akhir sekali mereka terpaksa menghentikan perang. Ianya tidak berlaku untuk tempoh genap 4 tahun ini. Jadi kenapa hal ini terjadi? Pertamanya kita lihat di sini, Barat agak terlepas pandang terhadap faktor-faktor semasa yang berlaku, perkembangan-perkembangan yang semasa yang berlaku, yang mana tahun 2022 hingga 2026 ini jauh berbeza dengan situasi dunia pada tahun 2014. Itu satu perkara yang kita perlu ketahui. Dan beberapa minggu sebelum daripada Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraine tersebut, kedua-dua negara itu, Rusia dan China, telah pun mengadakan satu perjanjian baru. Itu hubungan tahap baru yang semakin baik, yang disebut sebagai tanpa sempadan, dan juga pelbagai perjanjian-perjanjian baru termasuk pembinaan pipe gas terus daripada Rusia masuk ke China, sehingga menyebabkan tindakan kedua-dua negara ini meningkatkan bilateral relation pada tahap yang lebih maksimum, yang lebih baik. Ianya berjaya menjadi penampan kepada ekonomi Rusia yang tidak terjejas dalam peperangan dan juga sekatan yang dikenakan kepada mereka yang hari ke hari semakin ketat dikenakan. Kerana apa? Rusia yang bergantung begitu besar kepada sektor energi, oil and gas, sebagai salah satu daripada pengeksport utama kepada dunia, berdepan dengan sekatan daripada Barat, terutamanya daripada Kesatuan Eropah, tetapi ianya tidak memberi kesan yang besar kepada mereka kerana mereka mempunyai China yang menjadi pembeli sekitar 50% daripada bekalan minyak dan gas daripada Rusia. Walaupun ianya dibeli bukan pada harga pasaran, iaitu dengan harga yang jauh lebih murah, tetapi setidaknya Rusia boleh bertahan keuangan mereka bila mana minyak mereka ada jaminan 50% daripadanya ada pembeli. Keduanya, India, sebagaimana kita bahaskan begitu panjang sebelum daripada ini, menjadi pembeli kedua terbesar dan kadang-kadang yang terbesar crude oil daripada Rusia, sehinggalah menyebabkan dua negara ini, China dan Rusia, menjadi penampan kepada ekonomi Rusia, menyebabkan ia tidak kolaps. Tetapi sehari dua ini kita mengetahui bahawa India telah pun bersetuju dengan tekanan daripada Amerika untuk menghentikan pembelian minyak tersebut, yang pastinya akan menjejaskan ekonomi Rusia, tetapi setidaknya Rusia tidak berada pada tahap Iran ataupun Venezuela kerana masih ada lagi China di sana sebagai pembeli 50% daripada sumber minyaknya. Hal ini tidak dibaca oleh Barat berbanding dengan 2014. Bila mereka kenakan sekatan, Rusia kolaps. Rusia berdepan dengan kejatuhan ekonomi yang parah, menyebabkan mereka mengundur diri dan kembali untuk berunding dengan dunia Barat. Walaupun Crimea tetap dikuasai oleh Rusia sampai ke hari ini, sudah pun 12 tahun. Itu hakikat yang tidak dibaca oleh mereka. Yang keduanya, bukan sekadar ekonomi Rusia itu bertahan, tetapi yang keduanya, kesan peperangan itu lebih buruk dihadapi oleh bukan sekadar Ukraine, tetapi sekutu-sekutunya di kalangan negara-negara Eropah. Eropah yang mengenakan sekatan penjualan atau pembelian minyak daripada Rusia, mereka sendiri berdepan dengan satu situasi yang buruk bila mana terpaksa membeli minyak dan gas daripada sumber-sumber yang lain dengan kosnya yang berganda lebih besar daripada pembelian mereka daripada Rusia. Bukan sekadar kedudukan Rusia yang lebih hampir dengan mereka,
bersambung secara sempadan darat dan sempadan lautnya, tetapi selama ini minyak yang disalurkan daripada Rusia, gas yang disalurkan daripada Rusia ke Eropah menggunakan pipe-pipe, sama ada menggunakan jalan darat daripada sempadan Rusia ke Ukraine dan ke negara-negara Eropah, ataupun menggunakan saluran pipe di bawah laut daripada Rusia pergi ke Jerman dan seterusnya daripada Jerman ianya distribute ataupun dihantar pergi kepada lebih daripada 20 buah negara lain. Kita mengetahui bahawa majoriti negara-negara Eropah mereka mengeksport oil and gas daripada Rusia daripada minima 4% sehinggalah ada negara yang bergantung sekitar 70% bekalan minyak dan gas daripada Rusia. Dalam keadaan sebelum daripada ini, mereka telah melabur dalam jumlah yang besar untuk membina pipe-pipe gas daripada Rusia pergi ke Jerman dan Jerman pergi kepada negara-negara Eropah. Kali ini mereka terpaksa menanggung shipping cost yang terpaksa menggunakan kapal-kapal tangki daripada negara-negara lain, terutamanya daripada Timur Tengah dan daripada India dan sebahagiannya daripada Amerika sendiri, menyebabkan kos energi di negara-negara Eropah meningkat berganda yang kesannya pergi kepada kenaikan harga barang, kesannya pergi kepada kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara-negara Eropah, terutamanya di Britain sendiri, di Perancis, Jerman dan lain-lain negara Eropah. Hal ini memberi kesan kepada ekonomi mereka, bahkan kesannya secara langsung juga pergi kepada politik. Kita lihat dalam tempoh 4 tahun ini, kebanyakan negara-negara Eropah yang besar ini berlakunya pertukaran kerajaan secara kerap ataupun konflik politik dalaman yang secara kerap. Salah satu daripada faktornya ialah kegagalan mereka untuk menguruskan krisis ekonomi yang berlaku di negara masing-masing. Salah satu daripada puncanya ialah perang Rusia terhadap Ukraine. Maknanya di sini, bila Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraine, bukan sekadar Ukraine menjadi mangsanya yang dijajah tanah mereka, yang berat ekonomi mereka, dan bukan sekadar Rusia berdepan dengan masalah ekonomi akibat daripada sekatan-sekatan yang dikenakan kepada mereka, tetapi negara-negara Eropah yang menyokong Ukraine itu juga berdepan dengan masalah besar ekonomi mereka. Adakah mereka menjangkakan hal ini? Mereka tidak menjangkakan hal ini kerana mereka hanya melihat apa yang berlaku pada tahun 2014, iaitu Rusia yang tertekan, tetapi negara-negara Eropah, kita katakan steady dari sudut ekonomi mereka. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang juga tidak dijangka oleh mereka ialah bila mana sekatan dikenakan kepada Rusia akibat perang Ukraine ini, Amerika Syarikat, negara-negara barat terutamanya, mengenakan pembekuan terhadap aset-aset milik Rusia, terutamanya reserve mereka dalam bentuk dolar, dalam jumlah ratusan bilion dolar. Hal ini bertentangan dengan undang-undang antarabangsa kerana perkara itu tidak ada kena-mengena dengan perang, perkara itu tidak ada kena dengan money laundry atau sebarang aktiviti-aktiviti haram dalam konteks aset mereka di luar tersebut. Tetapi bila mana negara besar seperti Rusia, dalam jumlah ratusan bilion dolar, aset mereka, wang mereka, reserve mereka dibekukan oleh Amerika, ia mendatangkan panik kepada negara-negara lain, terutamanya negara-negara kecil di seluruh dunia. Maka bermula 2022 tersebut, majoriti negara di dunia mula mencari jalan keluar terhadap kebergantungan mereka kepada dolar. Maka tidak pelik, bila mana perang dilancarkan di Ukraine oleh Rusia, blok baru yang disebut sebagai BRICS, yang kepalanya semua mengetahui adalah Rusia bersama dengan China, yang mana anggotanya termasuklah India, termasuklah Brazil dan juga Afrika Selatan, semakin berkembang bila mana berpuluh-puluh buah negara mula memohon untuk menjadi anggota BRICS. Walaupun tidak lihat sebarang kesan yang signifikan dari sudut BRICS untuk menggantikan dolar atau menggantikan blok yang diketuai oleh Amerika secara langsung, tetapi jumlah nilai dagangan di antara mereka, sesama mereka, makin hari makin meningkat berganda-ganda berbanding sebelum daripada ini. Kerana apa? Kerana negara-negara yang ada di dunia mula mencari alternatif baru sebagai rakan dagang mereka dan juga mula mencari alternatif baru dari sudut mata wang yang digunakan sebagai mata wang perdagangan di antara kedua-dua pihak. Itulah yang berlaku pada hari ini. Bahkan China yang sebelum ini menjadi pemegang US Federal Reserve yang terbesar, pegangan dolar terbesar, mula menjual dalam jumlah yang banyak nilai dolar yang disimpan oleh China dan menggantikan dengan aset-aset lain termasuklah emas. Ini menyebabkan dolar semakin hari semakin hilang pegangannya, walaupun masih lagi sebagai pegangan terbesar yang mengawal segala perdagangan yang berlaku di dunia pada hari ini, tetapi keyakinan dunia kepada dolar itu semakin merudum akibat daripada perang yang melanda
dan tindakan Amerika sendiri yang secara unilateral membekukan aset milik Rusia tersebut. Jadi inilah satu perkara yang tak dijangka oleh dunia barat. Mereka menjangkakan apa saja metodologi, kaedah, cara-cara tekanan yang mereka berikan kepada Rusia, ataupun terbaru ini kepada Iran dan Venezuela, dan terbaru ini perang dagang yang dilancarkan oleh Donald Trump kepada lebih 100 buah negara. Mereka menjangkakan kesan yang sama sebagaimana mereka lakukan lebih 10 tahun yang lalu akan berlaku. Tetapi ternyata ianya tidak berlaku, perang tidak berjaya ditamatkan, Rusia masih lagi bertahan walaupun dalam keadaan tekanan yang sangat berat pada tahun 2026 ini. Inilah satu perkara yang perlu sama-sama kita ketahui, bukan dengan makna semata-mata kita nak memberi fokus kepada Rusia ataupun Ukraine, ataupun kita nak menyelamatkan Rusia ataupun menyelamatkan Ukraine, kerana kita sebagai manusia sejagat perlu bersama bersetuju perang adalah satu perkara yang tidak baik, yang mesti dihentikan, tetapi ia satu pembelajaran yang perlu sama-sama kita ketahui dalam konteks negara kita di rantau Asia Tenggara ini, baik Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan sebagainya, supaya kita mengetahui apa persediaan yang patut kita lakukan dalam konteks untuk diversify, untuk mempelbagaikan, untuk menguatkan ekonomi negara masing-masing, dan yang paling penting, untuk kembali independen negara kita tanpa kebergantungan melampau kepada mana-mana kuasa yang menjadikan kebergantungan itu sebagai alat untuk mereka membuli, menekan secara geopolitiknya. Ini sedikit ulasan kita berkenaan dengan genap 4 tahun perang Rusia-Ukraine yang amat merugikan negara-negara tersebut dan juga dunia secara keseluruhannya.